Orang psoriasis boleh tak guna Eczema Lab Gentle Scratcher? Psoriasis dan juga eczema dia ada dua core masalah yang berbeza. Untuk psoriasis dia lebih kepada autoimmune dan sel kulit tu dia tumbuh dalam satu kadar yang sangat laju ataupun berlebihan. That's why biasanya orang yang ada masalah psoriasis ni kulit dia putih, lebih tebal daripada biasa, berkuping dan terkopik. Dia punya gatal tu tak intens macam orang yang ada eczema, sebab eczema ni dia masalah sistem imun yang overreaktif sekali, masalah skin barrier dan ada masalah gut lah. So perlu tak orang psoriasis guna? Kalau ada gatal-gatal, biasanya orang psoriasis pun boleh guna, sebab dia tidak akan mencederakan kulit. Rasa sejuk Eczema Lab Gentle Scratcher ni dia membantu melegakan gatal-gatal ringan untuk kulit yang ada psoriasis. Cuma nasihat saya untuk orang yang ada psoriasis, kalau menggaru guna Eczema Lab Gentle Scratcher ni dia kena perlahan-perlahan saja, tak boleh kuat-kuat macam orang eczema garu. Jangan garu kuat, jangan gesek berlebihan. Especially kalau plak kulit tu terlalu tebal, kulit tengah retak ataupun berdarah dan juga kawasan tu sakit. So, guna sikit-sikit sahaja, jangan buat kuat-kuat.